Sahur dalam waktu imsak. Kan imsak berapa minit sebelum sebelum subuh tu kan, ada orang kata tak boleh makan dan minum dah waktu imsak. Betulkah? Boleh meneruskan makan sahur walaupun sudah masuk waktu imsak sebelum subuh. Imsak ni sebelum subuh lah. Imsak ni sebelum subuh. Jadi ada orang sebut waktu imsak tak boleh makan. Tak betul. Waktu imsak boleh makan. Boleh meneruskan makan sahur walaupun sudah masuk waktu imsak. Walau bagaimanapun sunat berhenti makan sahur ketika sudah masuk waktu imsak, iaitu kadar